Kisah abang seluar tracksuit warna merah. Di kaki seluar ada bulan bintang. Tersasul aku cakap. Kantoi bang dekat klinik. Tapi Kak Lia tak nak sentuh pasal kantoi tu. Dia sebab apa dik? Engkau ceritalah apa pun. Kadang-kadang orang dah kahwin ni lain. Besok nanti kan orang tanya, aku ingat kau cerai dengan lelaki kau. Tak jadi, fikir anak. Fikirkan anak, fikirkan itu, fikirkan ini, air muka orang tua lah semua. Tak jadi. Tapi gambar dah post seantero Malaysia. Itu biasa dik nama pun pasangan. Ini. Itu yang tanya husband kau, yang gambut kena tarik tu. Dik, sedih engkau dik. Muka engkau seantero Malaysia orang dah kenal. Engkau tu bujang lagi kan. Kau bayangkan macam mana kau nak kahwin. Besok orang masuk memindang kau, adalah rezeki kan. Orang terima kau seadanya lah. Tiba-tiba pergi kang akak ipau bakal akak ipau, bakal mak mentua. Ini bukan budak yang viral tu ke? Yang lepas bayar tu yang tak nak peluk, yang tak jadi tu. Ini yang bukan akak ipau kau pun dah takut nak terima. Takut kau apa? Sailang laki dia. Takut kau sailang kau punya apa? Bakal biras. Sedih kau dik kan? Lain kali dik, kita ni biar buruk muka, jangan buruk perangai. Jantan ramai dik yang bujang kat luar sana. Apa pasal jantan abang seluar bintang yang kau nak dik? Otak kau benak-benak kodok. Padan muka kau. Sedap 5 minit, merana kau bertahun. Rasa kan?